Tak mampu buat korban atau sebenarnya tak mampu korbankan nafsu? Cuba jujur dengan diri sendiri. Setiap hari kita ikut apa? Keperluan atau kemahuan? Nak makan sedap, nak pakai jenama mahal, nak tukar telefon walaupun yang lama masih elok, nak kereta hebat supaya nampak berjaya. Semua tu tak salah, tapi bila ia sentiasa kita dahulukan, tak ke kita selalu ikut kemahuan nafsu, bukan ikut keperluan? Ramai kata tak mampu buat korban, tapi belanja untuk kehendak diri sendiri sentiasa ada. Jadi sebenarnya bukan tak mampu buat korban, tapi kita tak sanggup. Tak sanggup lepaskan sedikit kesenangan dunia demi korban kepada Allah. Ibadah korban bukan sekadar tumbangkan haiwan, tapi latihan tundukkan kehendak nafsu, lepaskan keterikatan pada dunia dan bina rasa syukur. Bila kita mula lawan nafsu, kita akan rasa cukup walaupun tak banyak. Jadi tanya diri betul-betul, kita tak mampu buat korban atau sebenarnya kita tak mahu buat korban?